الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Okay, baik, insyaAllah pada hari yang mulia ini, iaitu hari Sayyidul Ayyam Jumaat Mubarakah, insyaAllah hari ini kita akan adakan borak-borak santai. Sesi yang ke berapa Ustaz? Sesi yang ketiga, betul? Borak santai tapi sampai 3.0. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah berkenaan tentang istiqamah dengan ibadah bulan Ramadan. Sebelum kita masuk pada tajuk kita, sebelum itu saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini, iaitu Al-Ustaz Fakhrul Razi bin Abdullah, berumur 34 tahun, berasal daripada Kuala Lumpur, KL, menetap dan sekarang menetap di Senawang, sudah berumah tangga, tak single lagi lah Ustaz Fakhrul Razi kita, sudah punya anak dah pun. Okay. Jadi Ustaz Fakhrul Razi kita ni mempunyai degree dalam bidang dakwah dan pengurusan sumber manusia di Universiti Islam Selangor, yang mana dulu dikenali sebagai College Universiti Islam Selangor Quiz, dan sekarang telah ditukar kepada Universiti Islam Selangor, dan beliau sambung pelajarannya di peringkat master dalam bidang pendidikan, bimbingan dan kaunseling di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan sekarang beliau bekerja sebagai unit dakwah dan tarbiyah di Seri Seremban, dan juga imam satu di Masjid Taman Tuanku Jaafar. Siapa-siapa yang duduk Taman Tuanku Jaafar, pergi semayang tarawih ke atau sebagainya, nampak Ustaz Fakhrul Razi, janganlah pelik. Sebab apa? Ustaz Fakhrul Razi imam satu dekat sana lah. Dan juga Ustaz Fakhrul Razi ni juga merangkap TYDP ABIM Negeri Sembilan. Jadi itulah serba sedikit pengenalan daripada panel kita hari ini, iaitu Ustaz Fakhrul Razi. Sebelum kita nak sampaikan soalan, kita nak kena kenal dulu Ustaz Fakhrul Razi ni betul-betul. Kalau kita tak kenal, macam mana kita nak dapat apa yang disampaikan, betul tak? Jadi Ustaz minta satu perkara sahaja pada anak-anak pada hari ini, tolong pinjamkan Ustaz dan juga Ustaz Fakhrul Razi telinga sekalian. Bagi pinjam telinga sekejap, tak lama pun, betul Ustaz? Okey, insyaAllah. Jadi soalan pertama daripada saya Ustaz, berkenaan tentang bulan Ramadan ni Ustaz. Ramai orang semangat beribadah dalam bulan Ramadan ni, tapi lepas tu semangat tu menjadi pudar. Bagaimana kita boleh istiqamah dengan ibadah selepas bulan Ramadan? Boleh jawab Ustaz? Terima kasih pada moderator Ustaz Afham. Baik, jadi kita bila ceritakan tentang istiqamah di bulan Ramadan, jadi bukan di bulan Ramadan saja yang kita perlu istiqamah. Sebagaimana yang kita maklum, istiqamah itu adalah satu sikap kita berterusan. Dan bila kita nak berterusan dalam satu amal ibadah, memerlukan kepada kita untuk berdisiplin. Jadi kita kena ada disiplin. Untuk kita berdisiplin, pertamanya niat kita punya mindset, kita punya target kena betul, kena jelas, kena clear. Kenapa kita perlu melakukan ibadah di bulan mulia ini? Kan? Adakah kita ini sekadar mengikut trend? Kan? Orang pergi tarawih, kita pergi tarawih. Orang baca Al-Quran, kita pun baca Al-Quran. Ada setengah pula dia ikut join tadarus dengan pakcik-pakcik sebagainya kat masjid ni, sebab dia tahu di hujung bulan dia akan dapat enak. Itu lagi lah, na'udzubillah min zalik kan. Itu mungkin adalah satu motivasi diberikan AJK, tapi bagi kita sebagai orang yang belajar, orang yang ada ilmu, ustaz-ustaz, cikgu-cikgu mengajar di sekolah ini memperingatkan kepada kita. Kerap sekali mereka memperingatkan agar kita ini menjelaskan, memurnikan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita pun sekarang ni ada Menteri Pendidikan yang menekankan tentang hadis 40. Jadi di hadis 40 itu hadis yang paling pertama ialah berkaitan dengan niat. Innama a'malu binniyat. Jadi niat ini kena dimurnikan sentiasa, kena dijelaskan
Bagaimana nak dijelaskan? Itulah kita kena ada ilmu, kan? Ilmu tu kena ditambah agar kita lebih jelas lah, agar kita boleh memperbaiki niat kita dan insyaAllah menyumbang kepada tahap istiqomah kita lah di bulan ini dan seterusnya insyaAllah. So poin penting kat sini adalah disiplin. Macam mana kita nak istiqomah, hendaklah berdisiplin. Betul tak? Tak ada orang, betul tak? So kalau nak disiplin tu, kena murnikan niat. Bila niat dah murni, bila dah disiplin, insyaAllah akan istiqomah sampai selepas Ramadan. Sekolah sok sikit lah. Kemudian soalan yang kedua, Ustaz. Bila seorang tu dah ada dalam madrasah Ramadan tak kan? Yalah, dah rajin-rajin belajar takkan tak nampak tanda-tanda berjaya kan? Tu nak cerita sikit Ustaz. Apa tanda-tanda berjaya bila seorang itu berbuat ibadat Ramadan? Baik, kalau kita nak nampak tanda, kan? Bila kita berusaha melakukan sesuatu, pasti ada hasilnya, ada kesannya, ada impaknya. Kan? Kalau kita menanam, kan dah masuk segi 9 ya. Pasti kita akan dapat buah dia. Jadi bila orang dia melakukan amal ibadah lalu dia istiqamah, pasti akan nampak dia punya tanda-tandanya. Apatah lagi di bulan mulia ini, kalau kita istiqamah, pastinya dia akan ada hasilnya. Hasilnya nampak bila selepas di bulan Ramadan. Kalau kita benar-benar niat ikhlas, kita istiqamah 30 hari di bulan Ramadan itu cukup, maka dia akan terkesan dalam diri kita. Masa bulan puasa, kita puasa 30 hari, makanya kita pun bawa tabiat itu ke bulan-bulan yang lain. Kita berpuasa pula Isnin Khamis, kita berpuasa pula 3 hari, bulan hari putih dan sebagainya. Kemudian kita juga tidak berlebih-lebihan dalam makan misalnya, dalam minum misalnya, dan juga apa-apa kehendak-kehendak duniawi. Kita boleh jaga, kita boleh kontrol. Kan? Mungkin ada ketagihan tertentu. Sebagai contoh, ketagihan main game, kan? Ataupun ketagihan hisap vape ke dan sebagainya. Nauzubillahiminzalik. Kan? Itu kita dapat kontrol. Kita dilatih di bulan mulia ini untuk kontrol diri kita. Benda yang biasa kita lakukan, malahan yang mubah. Contoh makan. Makan boleh. Tapi di bulan mulia ini Allah ajar kita, didik kita, tarbiyah kita di bulan yang mulia ini untuk mengawal nafsu kita, kehendak kita. Kan? Makan boleh, tapi jangan makan berlebihan. Kan? Kalau nak main boleh, nak berhibur boleh, tapi jangan sampai berlebihan, terlupa kan solat, terlupa perkara-perkara penting yang lain. Jadi itu nampak di dalam diri kita. Kita menjadi orang yang lebih tenang, orang yang lebih banyak bersabar. Kan? Pergi ke masjid, pergi ke surau, boleh diamkan diri sebentar untuk jaga tazkirah, untuk solat, untuk baca Al-Quran. Kan? Tak perlu pun guru-guru tegur, orang tua tegur. Nampak kesan itu yang datang dan dapat daripada bulan mulia bulan Ramadan. Jadi benda itu kita nampak kesannya apabila benda-benda yang kita lakukan di bulan Ramadan, amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ni mengubah tabiat kita daripada tabiat yang buruk kepada tabiat yang lebih baik. Jadi bulan Ramadan ini memang khusus diberikan kepada orang Islam. Bulan Ramadan ini pun bulan untuk umat. Kata Nabi SAW, maka umat perlu mengambil manfaat sepenuhnya di bulan mulia ini. Apa dia? Iaitu kita ubah tabiat kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik selepas daripada bulan Ramadan, insyaAllah. Okey baik Ustaz. Okey baik Ustaz, terima kasih. Hello. Tes. Ada bunyi. Okey baik Ustaz, terima kasih. Itulah tadi. Apakah tanda-tanda yang kita berjaya dalam bulan Ramadan ni? Soalan yang daripada Ustaz Alif kepada Ustaz Fakhr Razi tadi. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat tadi, setiap perkara yang kita buat dengan istiqamah, berterusan,
lebih-lebih lagi sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah ada hasilnya. Ibarat perumpamaan yang Ustaz Fakhr Razi bagi tadi, apa tadi? Ibarat kita menanam pokok, kita dah tanam pokok tu, kita dah semai dah lama dah, sebulan dah, takkanlah tak ada hasil, betul tak betul? Jadi perkara yang kita buat secara istiqamah dan berterusan mesti akan ada hasil dia kemudian hari, dan kita boleh amalkan dan kita boleh teruskan bukan sahaja dalam bulan Ramadan, dan kita boleh teruskan bulan selain daripada bulan Ramadan. Okey, baik Ustaz. Jadi soalan seterusnya Ustaz, ada orang kata Ustaz, saya pergi ke bazar semalam, tu saya dengar-dengar lah orang kat sana berkata kan, kita ni buat dalam bulan Ramadan ni banyak sangat amalan, buat apa? Baik kita buat amalan yang sedikit, tetapi amalan tu kita buat berterusan sampai bila-bila. Apa pendapat Ustaz? Okay, kalau kita tengok ramai yang berpendapat sedemikianlah. Memang benar Nabi SAW ada sebut, walaupun amalan itu sedikit tapi berterusan itu lebih baik, istiqamah itu lebih baik. Tapi istiqamah ini dia bukannya sekadar kita melakukan satu perkara dan kita stay dengan perkara tersebut sampai bila-bila. Kan? Kalau dalam falsafah Jepun, kan, kadang-kadang kita ikut Jepun, banyak dia punya konsep-konsep yang dicadangkan. Sebenarnya semua itu ada di dalam Islam. Cumanya definisi yang kita pegang, tafsiran yang kita pegang tu mengikut selera kita, mengikut nafsu malas kita. Kan? Sedangkan kalau kita tengok istiqamah itu bukannya sekadar tekan dengan perkara yang biasa sahaja kita lakukan, tapi mestilah dia ada penambahan, ada pembaikan. Kan? Sebab itu dalam Al-Quran ada konsep-konsep yang banyak disebut oleh pemimpin-pemimpin kita, pemimpin negara kita misalnya, disebut tentang islah, kan? Konsep nak melakukan islah, melakukan kebaikan. Jadi kita pun kena ada islah nafsak, kan? Sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama harakah, islah nafsak wa nu'urairah, kan? Dia kena baiki diri sendiri, barulah boleh ajak orang lain. Jadi bila kita melakukan istiqamah ini, kita bila beramal dengan istiqamah ini, kita kena ada growth mindset. Orang sekarang selalu sebut growth mindset. Dia kena ada berkembang. Kan? Pokok tadi bila kita tanam, dia tak stay 10 cm, 20 cm, dia akan naik sampailah tinggi, melebihi tinggi kita. Barulah dia akan membuahkan hasil. Ada buahnya, ada bunga putihnya dan sebagainya. Kan? Dia tak stay pada satu ketinggian yang sama. Dia tak akan duduk pada tempat yang sama, sebab kemudian dia akan berkembang dengan anak benihnya dan sebagainya. Jadi istiqamah ni kita kena ubah kita punya tafsiran pada perkataan istiqamah ni. Bukan sekadar berterusan, tapi dia ada perkembangan. Kan? Konsep-konsep yang canggih yang kita selalu pakai sekarang ialah growth mindset. Ada yang kalau Jepun dia ambil ikigai lah, kan? Dia ambil kaizen lah, kan? Kaizen itu continuous growth, kan? Satu penambahbaikan yang berterusan. Jadi istiqamah ni kita dah bagus, kita teruskan, konsistenkan dengan apa yang ada, tapi dalam masa yang sama kita kena berkembang juga, supaya kita jadi orang yang lebih baik. Kan? Satu masa dia jadi 5, satu masa nanti dia jadi lebih 10, 20, sampailah ke 100 dan lebih lagi daripada itu. Itu yang kita nak lah sebagai orang Islam, yang mana dalam Al-Quran disebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kan? Jadi kita buat semua itu, tapi dia bukannya statik, dia kena ada satu perkembangan. Jadi insyaAllah semoga dengan Ramadan ni kita ada macam tu lah, bukan sekadar stay dengan apa yang kita ada, tapi kita berkembang lagi. Mungkin Ramadan yang lepas kita tarawih 8 rakaat, tahun ni 10 rakaat, tahun depan 20 rakaat. Kan? InsyaAllah. So Ustaz maksudkan dekat sini ialah tak naklah sekali ibadah tu maintain tu, bak kata orang kampung apa, maintain tu. Mestilah ada penambahan.
tak ada lah dulu buat solat duha, dia mesti nak belajar juga. Kalau tak ada tambah dan sikit-sikit pun. Kemudian Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz. Yolah, orang kita kan, takkan dah nak buat bulan Ramadan di ibadah. Selain bulan, macam mana nak jadikan bulan-bulan lain tu macam dah Ramadan juga. Tak ada bulan Ramadan dia buat ibadah, bulan lain tu buat ibadah. Macam mana Ustaz? Okey. Bulan lain kaitan dengan bulan lain nak beribadah. Kan? Jadi kalau kita tengok Nabi SAW, memanglah Nabi itu dia buat tarawih di bulan Ramadan. Tapi dalam masa yang sama bila meninggalkan bulan Ramadan, Nabi tak tinggalkan solat sunat. Nabi masih lagi berqiyamul lail. Nabi masih lagi berpuasa. Kan? Puasa yang macam kita sebut tadi, Isnin Khamis, Nabi tak tinggal. Kan? Kemudian 3 hari putih dan sebagainya. Itu semua Nabi amalkan. Dan Nabi juga tak pernah tinggalkan Al-Quran. Kan? Kerana dulu zaman Nabi SAW dia tak ada mushaf macam kita. Kita ada mushaf, kita boleh baca. Tapi zaman Nabi itu lebih banyak kepada hafazan. Bila kita nak mengekalkan hafazan ni, kita kena selalu baca. Dan Nabi SAW tiap-tiap malam dia ada surah-surahnya yang diamalkan. Antaranya yang kita selalu amalkanlah surah Al-Mulk. Sebab mengambil fadilat, kalau baca Al-Mulk akan dilapangkan kubur kan. Kemudian ada juga surah Al-Ghashiyah, surah As-Sajadah. Hari Jumaat surah Kahfi kan dibaca, Yasin dibaca. Dan juga maksurat yang kita selalu baca tu. Kalau kita tengok maksurat surah, ada Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita pergi ke kubur, ada surah, ada ayat daripada surah Ar-Rum, surah Al-Hasyr. Dan semua itu diamalkan sehingga dia menjadi satu hafazan yang tak pernah akan dilupakan. Macam kita baca surah Fatihah lah kan. Sebab kita dah selalu amalkan, sampaikan surah Al-Fatihah itu kita boleh kata sebagai satu hafalan luar kepala. Kan? Dia boleh recall tanpa perlu paksa pun. Dia keluar macam air. Jadi kita nak kita ini amalkan sesuatu ayat tu sampai satu tahap kita boleh baca itu keluar macam air. Macam generasi-generasi terdahulu orang Islam, orang Melayu kita, ulama menetapkan baca surah Yasin Khamis. Paling tidak orang yang baca Yasin setiap minggu ni dia ingat surah Yasin. Dan kalau dia tak amalkan, mana mungkin dia akan ingat. Dan Ustaz confirm dan pasti kalau anak-anak, kalau kita semua ini baca surah Al-Mulk, amalkan surah Al-Mulk, amalkan surah Kahfi, insya-Allah kita pun akan mudah ingat ayat-ayat tersebut. Kan senang, mudah dan sebagainya. Jadi kita kena teruskan amalan yang ada di bulan Ramadan ini bawa ke bulan lain-lain. Kerana bulan Ramadan ini adalah satu titik permulaan ataupun satu titik untuk kita refresh balik iman kita, amal kita, supaya di bulan-bulan lain kita akan jadi kekal semangat untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Apatah lagi di bulan-bulan lain kita siang boleh makan. Bulan Ramadan kita tak makan tapi kita boleh buat banyak ibadah. Tapi bulan-bulan lain kita makan, kita tak boleh buat banyak ibadah. Itu adalah satu kemusykilan, keganjilan. Kan? Yang kita perlu muhasabah, kita kena fikir balik. Kenapa bulan mulia kita boleh buat tapi bulan lain kita tak boleh buat? Kenapa bila kita pergi umrah, pergi haji kat Mekah, kat Madinah kita rasa semangat? Habis tawaf lagi, habis umrah lagi. Kan? Itu semua adalah untuk kita fikir-fikirkan dan kita muhasabah balik diri kita. Kenapa kita jadi macam ini, dan bagaimana untuk kita teruskan perkara yang baik itu di bulan-bulan yang lain, insya-Allah sehingga akhir hayat kita juga, insya-Allah. Okey, baik Ustaz. Terima kasih banyak atas penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, nampaknya masa telah mencemburi kita Ustaz. Masa sekarang pun dah menuju ke 9.17. Jadi saya terus kepada soalan kita yang terakhir lah Ustaz. Apakah pesanan Ustaz kepada semua, kepada anak-anak kita ni, kepada, kalau saya nak panggil anak-anak untuk sekolah menengah ni nampak macam saya tua sangat. Saya pun 17 tahun. Jadi kepada adik-adik saya ni lah.
pesanan kepada adik-adik saya dan anak-anak yang lain ni daripada sekolah rendah ni, apakah pesanan yang boleh Ustaz sampaikan agar Ramadan kali ini benar-benar mengubah diri, benar-benar mengubah macam mana orang kata, kriteria sebagai seorang yang pembawa agama Islam, imej Islam itu sendiri, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Afam. Nampak pernah saya dah mulut tua. Okey. Alhamdulillah, pesanan untuk anak-anak murid semua dan juga Ustaz sendiri ya. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan kerana peringatan itu baiklah untuk orang-orang yang beriman. Jadi yang diharapkan kita bersama bulan Ramadan, bulan yang mulia ini adalah sebagaimana yang disebutkan tadi, sebagai satu titik permulaan, titik pencetus bagi diri kita semua untuk menjadi orang Islam yang lebih baik. Ya? Kita kena ada sifat muhasabah, ataupun nama canggih di dalam kaunseling dia metakognitif. Muhasabah ni kadang-kadang kita nampak pada orang benda-benda yang buruk, senang nampak. Tapi benda yang buruk dalam diri kita, pada diri kita, kita susah nak nampak. Sebab kita selalu denial. Tapi bila kita sebut metakognitif, kita sebut tentang muhasabah ni, kita bersikap dengan sikap objektif terhadap diri kita. Kalau kita ni malas, kita tahu kita malas dan kita tahu apa yang kita malas. Dan kita akui untuk kita ubahkan apa yang kita kurang tadi. Ya? Jadi apabila kita dah mengakui perkara-perkara tersebut, itulah langkah pertama untuk kita berubah. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dia tulis kitab namanya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Step yang pertama dia sebut tentang ilmu dan ma'rifah. Apa? Ilmu wal ma'rifah. Itu yang pertama. Sebab apa? Ilmu penting untuk kita akui kesalahan kita. Kalau kita ada ilmu, kita tak tahulah mana yang salah, mana yang betul. Bila kita dah tahu mana yang salah, mana yang betul, barulah kita dapat akuilah kesalahan kita, pergi kepada perkara yang betul. Untuk pergi kepada perkara yang betul, step yang pertama dia ialah bertaubat. Jadi bila kita dah akui kesalahan, kita bertaubat, kita berusaha untuk meninggalkan perkara yang tak baik tadi dengan bersungguh-sungguh. Sama juga di bulan yang mulia ini, kita ditarbiahkan untuk membetulkan apa yang salah. Sepatutnya di bulan mulia ini, kita adalah bulan berpuasa. Masalahnya month of fasting, bulan berpuasa. Tapi syaitan diubah jadi month of feasting, bulan makan-makan. Itu mindset dia kena ubah, kan? Month of fasting, kita ditarbiahkan untuk kita betulkan apa yang salah, bukannya tambah tak betul. Kan? Kita kena betulkan apa yang salah dan biasakan apa yang betul. Apa yang betul? Puasa, kita bersederhana. Apa yang betul? Kita solat. Solat jangan tinggal. Apa yang betul? Banyakkan membaca Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran. Jadi kita sentiasa tiap-tiap tahun akan menghadapi Ramadan, tiap-tiap tahunlah kita ditarbiahkan. Sebab manusia ni dia sering lupa. Jadi kena ingatkan. Jadi insya-Allah sama-samalah kita ingat. Bagi bulan yang lain, jadilah umat yang terbaik, khairul ummah tadi. Siapa dia? Orang yang menyuruh kepada kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhau 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, dan juga wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi Terima kasih Ustaz atas pesanan Ustaz tu. Pesanan yang agak deep kan. Sakit penuh hati, nusuk kalbu orang kata. Terima kasih Ustaz. Muhasabah diri. Muhasabah diri. Itu je yang kenal diri kita, tak ada orang lain. Kalau kita tak kenal diri kita, yang betul-betul kenal diri kita siapa? Allah. Baiklah, jangan lagi dia. Lagi.
Dah kita dah sampai ke penghujungnya. Terima kasih kerana memberi pinjam telinga anda semua. Anda boleh ambil balik telinga anda, dan terima kasih kerana mendengar dengan sepenuh hati. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.